Setiap tahun, Huawei mesti ada tablet baru yang lagi bagus dan tahun ini mereka keluarkan Huawei MatePad 12X 2026 dengan Huawei M Pencil Pro baharu. Tablet ni bukan biasa-biasa aja sebab memang fokus untuk kerja dengan belajar, siap ada ciri productivity seperti sebuah PC. Senang aja korang boleh on mode productivity dengan keyboard pintar yang support Yearling, nak menaip, nak buat carta, nak edit kerja, semuanya smooth dengan WPS Office 3.0. M Pencil Pro ni pun best, korang boleh tulis, lukis, catat nota dengan senang dalam Huawei Notes, ada AI handwriting, multitasking tools, siap dengan cover dan stiker menarik. Skrin dia pun lawa, skrin 12 inci dengan ultra clear papermate display. Senang cerita, kerja senang, belajar best, semua dalam satu tablet. Huawei MatePad 12X. Biasanya kan bila nak beli tablet, benda pertama confirm terlintas dalam kepala pastinya efisien ke tak kan benda ni. Jadi ngaku je pasal confirm betul. Tapi tak payah pening pun sebab Huawei MatePad 12X ini memang efisien. Semua fungsi dah siap ada, compatible dengan versi desktop. Layout pun ada ala laptop dengan toolbar penuh dengan PC label WPS Office 3.0. Yang paling syok, semua ni free aja. Nak buat kerja memang rasa macam tengah guna sebuah laptop. Perbezaannya ialah dalam bentuk tablet yang ringan dan senang nak bawa ke mana-mana sahaja. Bayangkan korang tengah siapkan kerja tapi kali ini diguna PC level WPS Office 3.0 dalam MatePad 12X ini. Kerja confirm smooth, nak copy paste chart bawa masuk PowerPoint, Word atau Excel, senang aja, siap boleh embed data sekali, jadi tak payah ulang edit. Kalau tiba-tiba ada amendment pun tak ada masalah sebab chart yang anda dah paste tadi pun korang boleh edit balik, nak tambah artikel atau PDF pun boleh terus masuk. Excel pun bukan basic lagi, siap ada kira-kira advance untuk pengiran kompleks. Pivot table dah optimize, auto file compression pun ada dan elemen macam left navigation serta pop-up dah support multi-language UI style. UI dan UX dia memang rasa macam PC, multitask pun lancar. Lagi best, interface dia support banyak bahasa. Menulis atau melukis pun rasa natural dengan touch adaptive experience, sama ada guna jari ataupun stylus. Komponen teks dalam MatePad 12X juga siap support latex. Jadi formula matematik atau simbol sains nampak kemas dan teratur. Yang paling shock bila korang beli MatePad 12X ini, dalam kotak dah siap ada Huawei Smart Magnetic Keyboard. Lagi shock kalau beli cepat, korang boleh dapat wireless mouse dan M Pencil Pro sebagai free gift. So beli je terus boleh guna, tak payah susah-susah nak cari aksesori tambahan sebab semua dah ada macam sebuah set PC yang lengkap. Kalau korang nak tahu, skrin Huawei MatePad 12X 2026 ini memang ada upgrade menarik. Ini tablet Huawei pertama hadir dengan ultra clear papermate display generasi ketiga bersaiz 12 inci. Paparan dia jelas dan bebas silau, siap boleh mengurangkan silau sehingga 50%. Jadi mata rasa lebih selesa walau digunakan dengan lama. Selain itu, permukaan nano texture dia pula memang power sebab boleh menghilangkan sampai 99% gangguan cahaya. Ditambah dengan teknologi anti-glare dan anti-reflection, korang boleh enjoy paparan dengan lebih tenang tanpa rasa terganggu. Lagi menarik, skrin ni siap dapat pengiktirafan sebagai World Best Eye Protection daripada TV Rhineland dan ZS, jadi boleh dikatakan selamat untuk mata anda. Dan yang bestnya, dengan brightness sampai 1000 nits, refresh rate 144Hz, P3 wide color gamut serta HDR vivid, paparan dekat sini nampak hidup. Kalau korang nak kerja lagi smooth kan, memang kena try Huawei M Pencil Pro baru ini. Serius, dia bukan pensel yang biasa. Dulu Huawei letak kat tablet premium sahaja, tapi kali ini mereka bawa masuk ke MatePad 12X supaya semua orang boleh guna dan rasa vibe yang sama. Pegang je dah rasa lain, solid dan best nak guna. Lagi best sebab M Pencil Pro ni ada 4 kali ganda pressure sensitivity, jadi setiap stroke rasa macam natural. Macam menulis atas kertas yang betul, bukan setakat itu saja, tapi smart juga. Korang boleh tap untuk buka notes atau pen bergantung pada aplikasi default yang korang pilih. Terus senang nak mudahkan kerja. Dan kalau nak akses cepat, korang boleh picit aja untuk buka menu utama. Semua rasa smooth dan seamless. Lepas tu pusing stylus ni je untuk adjust brush dekat GoPen, macam control pen atas kertas. Kat hujung stylus pula ada starring yang jadi butang akses yang pantas. Tap sekali je dah boleh buka apps, tulis nota dan bestnya boleh set ikut app yang korang suka. Dengan lebih 16,000 level of pressure sensitivity, setiap stroke memang nampak natural, detail pun nampak cun. Lagi best, ada 3 jenis pen tip baru macam painting tip, small font writing tip dan writing tip. Jadi nak tulis, sketch atau paint semuanya boleh, memang rasa macam betul-betul buat di atas kertas. Tambah pula bila korang gandingkan pula dengan Huawei Note, sekali ni pun nampak ada upgrade, memang nampak Huawei ni memang sentiasa nak up to date. Huawei Note sekarang misalnya bagi complimentary access yang boleh customize ikut style korang sendiri. Fungsi baru pun banyak, korang boleh pinch gesture untuk terus buka radial menu,
kerja jadi lebih cepat dan ada resource center lebih 130 cover, 60 paper, 400 stiker. Lepas tu ada color change lasso dan note replay, boleh rekod sambil tulis dan edit balik. AI handwriting enhancement pula, boleh polish tulisan English dan Chinese terus nampak kemas. Memang ngam kalau korang tengah belajar Mandarin, sambil tu boleh improve tulisan sekali jalan. Tak cukup dengan tu je, ada lagi feature macam import export, favorites, quick bar, handwriting search dan sampai instant color change pun ada. Senang ceritakan bila menulis, nota atau melukis dengan MatePad 12X, M-Pencil Pro dan Huawei Note, semuanya jadi lebih fun. Tapi ada lagi extra yang confirm buat korang lagi excited dan pastinya ialah GoPaint app. Tahun ini ada upgrade, dia memang lagi best. Contohnya GoPaint sekarang lagi senang nak guna. Ada lebih 100 preset True Color brushes dengan realistic canvas textures. Tahun ini juga ada complimentary access, jadi tak payah risau pasal subscription lagi. Upgrade baru pun lagi shock, ada intelligent color card. Snap je scene yang korang nak, AI terus generate color palette lawa untuk korang. Dan kalau nak level professional, MatePad 12X ni siap dengan animation tools dan set brush lengkap yang korang boleh explore. Pilihan pun banyak, ada 3D all brush yang rasa lagi autentik macam lukis atas sebuah canvas, sehinggalah ke True Color brush dengan warna vivid yang lebih cantik dan juga fluid brush yang menghasilkan efek smooth serta natural. Bukan itu saja, brush ni pun menyokong fungsi rotate gesture brush, jadi korang boleh adjust stroke dengan lebih bebas. Lagi best sebenarnya boleh tulis jawi juga. So macam rasa limitless sebab bermacam-macam jenis tulisan, memang on point. Kalau korang nak edit video pula, korang boleh terus combine dengan Wondershare Filmora. AI powered video editor ini memang senang nak guna. Kerja edit pun jadi lebih laju. Ada drawing feature, keyboard shortcuts dan siap bagi 1 bulan free access untuk full pro experience. Korang boleh add brush strokes kat video, record frame by frame animation. Lepas tu boleh polish nampak cantik. Kalau nak lagi steady pula, pilih je brush dari Path Drawing, terus boleh record frame by frame. Keyboard physical tadi pun boleh guna untuk copy paste text, tukar input method dan rasa sendiri shortcut combo keys yang buat kerja lagi smooth. Kalau nak flex lagi untuk design, boleh guna Canva yang ada dekat App Gallery. Last but not least, Huawei MatePad 12X 2026 memang ringan dan senang dibawa dengan berat hanya 863 gram. Reka bentuknya juga on point, stylish dan pilihan warna pun trendy seperti greenery dan white dengan efek berkilat. Body and metal dekat sini pun bagi rasa yang solid ketika dipegang, manakala Huawei Sound bersama 3 mod penggunaan menjadikan tablet ini benar-benar portable dan seronok digunakan. Tapi janganlah ingat pula ringan ni biasa-biasa aja kan, sebab bateri dia memang besar, 10,100 mAh. Sekali charge boleh tahan sampai 14 jam nak stream video. Nak charge balik pula tak payah tunggu lama pasal dengan 66 watt supercharge, full charge siap dalam masa 85 minit sahaja. Connection pun steady dengan Wi-Fi 7 dan Neuralink, jadi lagi laju dan stabil. Maka dapatkanlah Huawei MatePad 12X 2026 sekarang. Ringan, menarik dan lengkap dengan semua tools untuk kerja, belajar serta berkarya. Stok terhad, jadi jangan tunggu lama-lama. Nikmati juga free gift bernilai sehingga RM1,047, termasuk Huawei M-Pencil Pro bernilai RM599, Huawei Mouse bernilai RM149 serta PC level WPS 3.0 bernilai RM299. Jadi segeralah ke Huawei Experience Store Perhampiran untuk merasai sendiri pengalaman penggunaan yang mengagumkan hari ini. Untuk lebih banyak promosi menarik, layari laman web rasmi Huawei Malaysia.